Nak simpan duit kat mana yang paling untung? ASB ke, tabung haji ke, ataupun emas? Ramai yang selalu berbalah pasal perkara ni sampai pening kepala. Betul tak? Jadi, di sini Lia nak bongkarkan fungsi sebenar ketiga-tiga ini supaya lepas ni awak tak salah percaturan. Pertama, paling famous ASB. Tempat ni memang perfect lah untuk kecairan ataupun liquidity. Maksudnya kalau esok lusa awak nak pakai duit ataupun ada kecemasan, awak boleh terus pergi cucuk, keluarkan tunai terus. Dividen compounder pun not bad. Tapi awas, kelemahan ASB ni sebab dia terlalu mudah sangat nak withdraw, jadi duit tu sangat berisiko untuk bocor kalau iman kita tak kuat. Kedua, tabung haji. Fungsi utama dia adalah untuk matlamat rohani. Kita simpan kat sini niat nak kumpul bajet pergi menunaikan umrah ataupun haji. Plus, dividen dia pun dah bersih siap tolak dengan zakat. Kalau letak duit dekat sini, tolonglah berdisiplin. Jangan pula tahun depan pergi korek tabung haji semata-mata nak bayar down payment Honda City baru tu. Dan ketiga ialah emas. Kena betul-betul faham, emas ni bukan tempat cari dividen bulanan, tapi ia adalah peti besi untuk lock kuasa beli kita dari inflasi. Bila kita alihkan duit fiat ni, jadikan emas fizikal, psikologi kita automatik akan fikir sayangnya nak jual. Emas ni lah pelindung kekayaan yang sebenar. Dahlah duit tak mudah lebur, dan aset kita pula akan makin kukuh untuk jangka masa panjang. Best kan? Guys, orang yang bijak, dia tak akan letak semua telur dalam satu bakul. Dia ada ASB untuk standby, ada tabung haji untuk akhirat, dan ada emas sebagai pelindung harta. Awak sendiri dah ada ketiga-tiga ini ke, atau baru ada satu je? Jom share di ruangan komen. Kalau nak Lia bantu lengkapkan portfolio awak dengan akaun emas pertama, klik je link di bio Lia sekarang juga. Boleh-boleh